Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Izzuan bin Ismail dari SK Kubur Panjang akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kekemasan Tulisan Murid Pemulihan Tahun 2 menggunakan kaedah ansur maju. Sebelum saya memulakan kajian tindakan saya akan bawa anda semua mengenai sekolah saya. SK Kubur Panjang terletak di kawasan luar bandar. Sekolah ini dikuatkan dengan 617 orang murid serta 49 orang guru. Latar belakang sosioekonomi waris di sekolah ini kebanyakannya merupakan penoreh, pesawah dan yang paling banyak ialah bekerja sendiri. Bilangan murid pemulihan SK Kubur Panjang adalah seramai 33 orang. Pemulihan melibatkan dua subjek teras iaitu Bahasa Melayu dan juga Matematik. Responden kajian saya dipilih melalui ujian diagnostik Bahasa Melayu yang dijalankan bagi mengenal pasti masalah murid. Semasa ujian dijalankan, pengkaji mengenal pasti masalah tulisan yang sukar dibaca atau didefinisikan sebagai cakar ayam. Hal ini menyebabkan tercetusnya idea saya untuk membuat kajian berkenaan kemahiran menulis. Menurut Chomsky 1957, tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Kaedah ansur maju ini menekankan cara menguasai sesuatu kemahiran secara beransur-ansur. Melalui pemerhatian saya, selama saya menjadi guru pemulihan ini, saya dapat melihat masalah yang sama yang selalu dihadapi oleh murid pemulihan. Masalah tulisan mereka tidak kemas dan tidak cantik, sering ditegur oleh guru kelas mereka maupun guru kelas pemulihan. Dari aspek psikomotor murid, saya dapati agak keras dan koordinasi mata dan tangan tidak sehaluan. Psikomotor halus diperlukan untuk melancarkan pergerakan murid untuk menulis dengan kemas dan teratur. Selain itu, koordinasi mata dan tangan juga penting untuk meningkatkan kekemasan dalam tulisan seseorang itu. Kajian tindakan saya dijalankan hari ini adalah berdasarkan teori penyelidikan tindakan Lewin dan Laidlaw. Berdasarkan kepada model yang diaplikasikan ini, terdapat 5 peringkat yang perlu dilalui, bermula dengan mengenal pasti aspek amalan, membuat perancangan, melaksanakan tindakan, melihat kesan tindakan dan membuat refleksi setelah tindakan dilaksanakan. Kita masuk ke fokus kajian. Kemahiran menulis ini amat penting untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan cekap. Jadi fokus kajian saya ini akan menggunakan kaedah yang ansur maju yang saya buat ini untuk bertujuan melatih psikomotor halus murid di samping menitik beratkan kekemasan dalam tulisan. Kajian ini juga diharap dapat memberi kesan yang positif terhadap pencapaian murid-murid pemulihan khas. Berdasarkan kajian-kajian yang lepas dijalankan oleh Abdul Wahab bin Hassan, menyatakan bahawa tahap pencapaian ke atas penguasaan kemahiran menulis bagi kanak-kanak pemulihan adalah amat rendah. Muhammad Daud Hamzah menyatakan bahawa keterampilan menulis banyak melibatkan otot-otot halus. Henry Guntur Taringan menyatakan menulis merupakan satu kemahiran keterampilan yang sukar kerana melibatkan penguasaan lambang-lambang untuk melahirkan idea, fikiran dan perasaan. Seterusnya, objektif kajian saya ada 2 yang telah ditetapkan dalam kajian ini. Meningkatkan kekemasan tulisan murid melalui penggunaan kaedah ansur maju
Itu yang pertama. Yang kedua, menilai penggunaan kaedah ansur maju dalam meningkatkan kekemasan tulisan murid. Itu yang kedua. Manakala persoalan kajian pula adalah seperti berikut. Adakah kekemasan tulisan murid dapat ditingkatkan dengan menggunakan kaedah ansur maju? Lagi satu, adakah penggunaan kaedah ansur maju berkesan dalam meningkatkan kekemasan tulisan murid? Kaedah ansur maju ini mempunyai 4 langkah yang saya buat. Langkah yang pertama, murid dikehendaki membuat contengan bebas di atas kertas kosong yang diberikan oleh guru. Ini untuk melatih psikomotor halus murid. Langkah kedua, murid diberikan kertas yang mengandungi corak-corak oleh guru. Murid dikehendaki mewarna corak tersebut mula dari kiri ke kanan. Guru membuat pemerhatian terhadap murid dan memastikan murid-murid ini mewarna mengikut arah yang disuruh. Ini penting untuk melatih menulis dari kiri ke kanan. Langkah ketiga, murid diberikan bekas yang mengandungi pasir. Guru menulis huruf di hadapan, murid mengikut menulis di atas pasir. Guru akan membuat pemerhatian sama ada tulisan murid itu betul atau salah. Tulisan itu kita kena tengok berdasarkan cara menulis huruf. Dan bagi mereka rasa sendiri hujung tangan ini psikomotor halus mereka di atas pasir. Langkah keempat, murid dikehendaki menyambung titik yang membentuk huruf pada kertas yang disediakan oleh guru. Proses penyambungan titik membentuk huruf hendaklah dibuat menggunakan kaedah dan cara menulis huruf dengan betul. Iaitu ada nombor-nombor yang kita kena ikut. Kita tak boleh tulis garis ikut suka. Okey. Hasil dapatan kajian. Hasil mendapati bahawa kaedah ansur maju dapat membantu meningkatkan kekemasan tulisan murid pemulihan tahun 2. Perkara ini dibuktikan dengan hasil analisis data melalui pemerhatian, melalui senarai semak yang dilakukan sebelum dan selepas kajian. Hasil daripada analisis dokumen yang telah dijalankan ke atas, responden mendapati kaedah ansur maju dilaksanakan terhadap mereka, mendapati responden telah berjaya memperbaiki kekemasan tulisan mereka. Hal ini dibuktikan dengan penunjukan gambar tulisan mereka sebelum kaedah ansur maju dijalankan dan selepas. Gambar hasil kerja mereka adalah seperti berikut. Okey, ini adalah senarai semak yang saya ambil dan adaptasi daripada kajian Noraini binti Ombi. Jadi memang sudah terbukti untuk objektif pertama saya nak melihat tulisan murid, latihan asas murid dalam tulisan. Ini senarai-senarai semaknya. Seterusnya, dalam objektif pertama, untuk mencapai objektif pertama, terdapat juga untuk menulis huruf. Ini adalah contoh gambar murid menulis selepas kaedah ansur maju diperkenalkan. Kita boleh tengok kekemasan yang telah ditunjukkan. Persoalan kedua. Yang ni, persoalan kedua, ini adalah gambar sebelum dan selepas kajian dijalankan.
Sebelum kita boleh tengok, seperti saya cakap, tulisan murid tidak cantik dan didefinisikan sebagai cakap ayam. Tulisan selepas kajian dilaksanakan, kita boleh tengok ada perubahan. Rumusan kajian responden menunjukkan peningkatan dalam kekemasan menulis. Hasil dapatan selari dengan kajian yang dilakukan oleh Noraini Ombi yang melakukan kajian mengenai kekemasan tulisan. Kaedah ansur maju ini sangatlah sesuai digunakan untuk meningkatkan kekemasan tulisan murid pemulihan. Diperkukuhkan lagi dengan kajian yang dibuat oleh Dorani Suib yang menggunakan kaedah ansur maju dalam memperbaiki tulisan murid. Cadangan kajian seterusnya, pengkaji mencadangkan agar kajian-kajian lanjutan dapat dijalankan dalam tempoh masa yang lebih lama, 2 hingga 3 bulan. Tempoh masa yang lebih lama amat penting bagi membuat penilaian yang lebih teliti terhadap hasil kerja guru dan murid dapat memberi tunjuk ajar yang lebih menggunakan kaedah ansur maju untuk memperbaikikan kekemasan tulisan murid yang bermasalah dalam kemahiran menulis. Ini adalah gambar yang aktiviti kaedah ansur maju, murid menulis di atas pasir. Sekian, itu kajian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.